Nak melabur juta, bagi juta. Kalau bagi kat aku juta, tak apa aku tahu dah. Bagi kat Pawai lagi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Ramli dan semua dari Jabatan Polis Kelantan, Timbalan Tuan Kamal, Syarifah, maaf, doktor tertinggal tak boleh. Dan yang berurusan dengan kami lah. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan juga terima kasih kerana menerima kedatangan kami lah. Ya, untuk kami membuat sedikit bantuan kursi roda ya, untuk pelawat dan orang-orang yang boleh menggunakan lah. Kebanyakan orang datang ni bukan orang muda, kadang-kadang orang tua. Puan Anita dah bagi tahu banyak yang orang tua yang perlu nak jalan sini pun tak larat. Jadi kita buat. Jadi pada petang yang mulia ini kita menyumbangkan 2 kursi roda lah untuk pihak polis ni untuk digunakan bagi kemudahan bersama lah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah kepada Pak Polis sebab sanggup menerima kita pada petang ini. Dan saya dengan rombongan saya ini semua ada jawatan kuasa saya lah. Dan kita pusat aktiviti ini banyak aktiviti yang kita buat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lihat boleh google aja. Pawai Kampung Turun kita ada lebih kurang 150 aktiviti yang kita dah buat. Jadi boleh tengok di situ lah ya. Dan saya rasa itu sajalah ucapan saya. Kita pun tak ada mana masing-masing ada tugas. Jadi sekali lagi saya dengan suara saudara timbalan saya ni Haji Sueb ni, dia pun bekas anggota. Anggota. Dia bersara di Shah Alam. Kasih sempat. Ya. Kali 5. Jadi saya lagi dah bersara hari. Kalau 1 tu panggal 5 jumpa lagi. 1, 2, 3 saya jumpa lagi kali 5. Jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada pihak polis yang sudi menerima saya pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji Hassan selaku pengerusi Pawai Pusat Aktiviti Warga Emas Kampung Teluk Manegon betul ya? Manegon Kelang, atas kehadiran Tuan Haji bersama rombongan Tuan Haji Syuib, iaitu timbalan pengurusi Tuan Haji Ihsan, Setiausaha Cik Azmi Taufik, kita tengok juga Cik Azmi Taufik, selaku bendahari, Encik Syahrudin Johar. Ni orang kuat ni. Syahrudin Johar sebagai penyelia. Encik Zaid Aini Salim Jawatan Kuasa. Encik Muhammad Jeffrey sebagai ahli Jawatan Kuasa. Puan Hajah Salina Ali, Puan Hajah Umi Salmah. Ya, ada 2 orang perempuan. Alhamdulillah dengan perhubungan yang erat dan sudi membantu dalam rangka sumbangan kursi roda untuk kegunaan aktiviti. Dan saya berpihak Wangsa Aktiviti Kelang Selatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pawai. Ikatan Pawai lah senang. Alhamdulillah Wangsa dengan adanya aktiviti seumpama ini akan mengeratkan lagi perhubungan antara masyarakat dan polis. Tapi itu pusat tersebut adalah satu orang kata satu yang mulia. Yang mulia kita orang kata di mana orang kata kita akan mencurahkan apa jua ilmu, apa jua orang kata kudrat lagi kita mampu. InsyaAllah kita akan merapatkan lagi perhubungan dan kita orang kata merancang
boleh kita wujudkan apa-apa aktiviti antara masyarakat dengan pasukan polis. Itu yang penting. Kepercayaan, keyakinan masyarakat dalam menangani masalah-masalah, terutama tadi masalah kaitan dengan skema penerangan kita kadang-kadang dengan pendekatan mendidik, menyedak, itulah salah satu cara kita menjelaskan. Dan terima kasih kepada Puan Anita sebelum ini berurusan dengan Pak Wel dan buat timbalan saya bersama Dr. Syarifah daripada Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Beliau lah yang akan menguruskan hubungan antara pihak polis dengan komuniti dari segi pencegahan jenayah, dari segi perhubungan, dari segi kerjasama yang memerlukan antara masyarakat dengan polis. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih. Di sini menggamit memori, bercerita kehidupan masa lalu, membina harapan baru, mencurah ilmu pengetahuan buat generasiku. Kami warga emas, anak tempatan, berganding bahu silaturahim, terapi minda sehat selalu, jiwa positif keranamu Allah, seni budaya bangsa jadi amanah, satu idea masyarakat gembira. Pusat aktiviti warga emas kampung Merego, kami berpayung di bawah banjir kami berjuang bersama-sama bina masyarakat progresif demi negara Malaysia. Dari seluruh pelusuk desa, warga emas kurang upaya disantuni, membina masyarakat penyayang, iringan doa kesejahteraan. Senyuman tak bisa pencah kehidupan, demi curah kebajikan, ekonomi dipertingkatkan, kesulian disingkirkan, kebahagiaan diidamkan, ke arah kehidupan cemerlang. Warga emas, aspirasi generasiku. Pusat aktiviti warga emas kampung Merego, kami berpayung di bawah banjir kami berjuang bersamamu Bawel, bina masyarakat progresif di negara Malaysia. Pusat